Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan lebah cerana. Dia baru nak landing dekat pokok ni. Dia belum buat sarang je rasanya. Dia bawa landing. Maksudnya kita tengok macam mana. Kalau dia rasa sesuai, dia akan tetap. Dan dia akan buat sarang dia teruslah. Dia biasalah. Biar lebah dia akan lepak dulu. Dia tengok kalau tak ada okey. Kalau diganggu, dia tak akan buat kat situ lah. Okey. Jom. Saya nak tengok. Saya nak slow sikit. Tengok macam mana. Ada sarang ke? Tak ada sarang. Belum ada sarang lagi. Dia baru dikit. Tengok. Memang tak ada sarang lagi. Dia baru riki sini. Maksudnya dia baru nak tengok ni lah. Nak tengok tempat ni lagi. Tengok kalau okey, dia baru buat sarang lah. So baru pagi tadi dia ni. Semua dah keadaan okey. Jolokkan sikit. Tengok dalam ni. Selalunya kalau lebah baru nak ni memang dia garang sikit. Dia lembut sikit lah. Baru nak sesuaikan tempat ni. Ni dah. Lebah ni. Dia kecil sikit kalau nampak. Ini carana. Dia tak sebesar mellifera lah. Ni dia ada banyak spesies sebenarnya. Carana ni. Okey, ya. Okey. Okey. Dia nampak macam nak kawan. Tak nak belah juga. Memang bro. Kacau. Tak nak kacau pun. Okey. Di sana lah.
Okey, pergi balik.